Yo guys, jadi sudah sampai ke destinasi pertama sebelum kami ke Nami Island. Kami singgah ke Petite France. Ada nampak patung Pinocchio besar. Di atas tu. So nak buat apa hari ni? Aktiviti pada hari ni, brother? Jalan ya. Jalan. Dah flu dah sejuk. Flu sejuk. Dah Tebal ke? sejuk lah. So yeah, let's go. Kita explore apa yang ada di Petite France. So gengs, kita masuk ke teater Belle Théorie. Apa dalam ni? Museum. Museum Puppets lah. Pinocchio. Pinocchio. Scary siap. The puppet. Pinocchio. So guys, mari kita explore di Petite France. Kata guide tu, di sini adalah tempat Running Man shooting, buat games di sini. Running Man episod lama dia cakap memang sesuai lah tempat ni kalau buat shooting ke, buat games. Sebab kawasan dia memang cantik. So guys, segmen eksplorasi malamnya Galeri Côte d'Azur is closed for today. So let's go to the Salle des Séjours. Oh, ni lah Running Man tu. Ni Running Man shooting lah, Mak. Oh, bukan. Ni bukan Running Man. Bukan Running Man. Ni mungkin K-pop artis mungkin. Tapi dia datang ke sini lah, geng. Gengs, aku dah nampak lubuk Hot Wheels, geng. Skyline R34 di situ, warna kuning. Porsche Outlaw di situ. Datsun pickup di situ, gengs. Kombi kuning, gengs. Hot Wheels. Ya guys, kita akan bertolak ke Nami Island. Here we go. Let's go. Apa khabar Malaysia? Ya gengs, jadi asal duduk sini tandanya sudah sampai ke Nami Island lah. Ada buku-buku besar belakang ni, statue buku. So kita tunggu yang lain dulu, baru kita mulakan perjalanan kita explore Nami Island ni. So gengs, sudah sampai ke tempat makan-makan di sini, Nami Island. Di sini ada kedai souvenir, ada yang menjual pau, kacang hitam. So sesuai lah makan time-time sejuk ni. So aku makan dulu baru kita explore lagi. Ada gambar. 3 ringgit lebih pau kacang hitam. Jadi. Ingat jadi. Ingat nak bergaduh tadi.
hold up. Don't need no coffee yet. So geng, sudah sewa basikal 8,000 won 1 jam. Yes, so let's explore Nami Island. Lebih senang lah menggunakan basikal sebab kita dapat pusing habis Nami Island ni. Di belakang aku ada trolls yang menyusukan anak dia. Sini nyaman sikit, kurang orang. Sebab kalau jalan kaki, orang kena jalan jauh sangat. Jadi kalau naik basikal, kita cepat sampai, gengs. Ya, pokok merah ni, geng. Dari hari itu aku cari pokok merah ni. Di hujung-hujung pulau ni baru dia ada. Yang ni masih berbunga, gengs. So kita drop di sini, ambil gambar. Sudah pusing satu pulau, gengs. Sudah pusing satu pulau. Tadi sudah masuk ke pintu utama lagi tadi. Sampai ke Nami Island, jangan lupa ketuk gong. 3 kali, gengs. CR3 ARTZ Creats. 1, 2. Bunyi kedua. Dan bunyi ketiga, gengs. Lepaskan dengan perlahan. Oh, tak kena. Boom. Settle, gengs. Ketuk gong di bell. 어떤 의미로든 간에 내가 말해줬던 거니까 이해해. 아무것도 말할 수 없는 기분으로 기억나지 않은 쓸쓸한 표정으로. Aha, satu lagi landmark sudah berjaya dijumpai. Sinilah Winter Sonata buat penggambaran. Rasanya di pokok ni, belakang ni mungkin. Jadi kita tengok belakang ni apa ni. Winter Sonata tu. Ya, di pokok ni, gengs. Di pokok ni. Sama ada ini sebab dia dekat dengan sign tu ataupun ni. Tapi yang ni lagi lawa. Ni lagi lawa lah bagi aku. Sini kalau daun dia penuh ni memang lawa ni. So pokok dia lagi tersusun. 어떤 의미로든 간에 내가 말해줬던 거니까 이해해. 아무것도 말할 수 없는 기분으로 기억나지 않은 쓸쓸한 표정으로 텅 비어버린 내 방에서 울고 싶은 기분이 들어 그렇게 그게 말이 돼요. There you are, nowhere to run, yeah. 눈을 감으면 이대로 멈춰. 내가 좋아한단 말을 듣고 싶어. Dia, gengs. Nak tin yang macam ni. Seoul Korea punya tin edition. Tapi dapat yang biasa-biasa punya. Aduh, tak apalah. Minum je lah. 1,500 won. Aduh, ni yang lama punya ni. Seoul punya edition. So guys, sudah selesai explore di Nami Island. Hampir semua tempat aku sudah pergi. 1 jam je diperlukan naik basikal. Siapa yang datang boleh sewa lah basikal di sini. Memang recommended. Tempat gambar pun menarik. Sini juga tempat Winter Sonata shooting. Jadi memang sangat ikonik lah kalau korang datang ke Nami Island. Dan jangan lepaskan peluang, geng, untuk bergambar di sini. Memang sangat nice. Semoga ada rezeki semua datang ke Seoul, Korea. Till the next eksplorasi travel.